Dia macam cikgu jugalah. Bila kita mengajar murid tu, bila murid itu berjaya, perasaan itu yang ada. Ramai penonton di luar sana membayangkan bahwa penjara ni sesuatu tempat yang menyeramkan dan mencabar lah. Sebab yalah kita dengar macam-macam lah cerita di dalam. Apa sebenarnya tugas harian seorang inspektur penjara? Tugas kami dekat penjara ni, satu bukan juga sebagai menjaga keselamatan dan ruang penghuni. Yang kami istilahkan sebagai sekarang ni prospek. Tapi kami juga membantu prospek ni dari segi pemulihan. Lepas tu kami jaga disiplin diorang atau pergerakan diorang dekat dalam. Lepas tu bantu diorang ni bangkit semula untuk keluar untuk menghadapi masyarakat. Lepas tu kalau kenapa saya pilih penjara ni, sebab dia ada satu kepuasan tau. Satu kepuasan yang okey. Dia macam cikgu jugalah. Bila kita mengajar murid tu, bila murid itu berjaya, perasaan itu yang ada. Ini okey, sekarang ni saya orang yang pernah buat salah, yang sudah jatuhkan hukuman, yang menjalani hukuman, kita jaga dia, kita ubah dia, kita didik dia dari segi apa semua tu. Lepas tu dia bebas, dia menghadapi masyarakat, dia berubah. Itu akan menjadi satu kepuasan yang wow.